Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome back to my YouTube channel guys. Okay, so sebelum kita memulakan apa kita punya mukadimah kita ni, aku nak tanya dulu korang sihat ke? Macam mana, dah makan ke? Okay, so hari ni macam korang baca tajuk di atas, hati ni gembira adik-adik sekalian. Sebab apa? Sebab tibanya lah masa hari ini, malam ini kita akan mengambil Ikmal Noor dari airport. Sebab Ikmal ni dia daripada umrah, okay? Dari beberapa hari lepas dia pergi umrah. Lepas tu sekarang ni dia on the way balik ke Malaysia semula, okay? Malam ni aku dengan satu family kena ambil dia dekat airport. Dan buat masa sekarang aku pun dah dekat KL. Dan sekarang ni kita ada tetamu jemputan yang tidak diundangi. Tiba-tiba ada ya, okay? Dengan itu kita menjemput Adam Noor. Cacat lah meh. Sorry korang, biasalah Adam ni kan dah lama dia tak masuk konten aku. Dan Ikmal pun tak tahulah, lama dah tak tengok kan. So dia agak kekok nak bercakap, okay? Sebab mulut dia mungkin dah berkarat kot. Betul tak? Okay, so I'm gonna pakai kamera. Oh wow. Wow, dia lipat kamera. Jangan dah lipat, rosak gimbalnya. Sakit lah bongok. Ada tak nak cakap right now, tapi kita orang akan pick up Ikmal. Okay, apa? Pukul 12 malam. Kita orang kena gerak ke sana dalam pukul 10. Okay lah. Macam tu lah modal Untung orang ada muka ni, modal dia. Okay. Okay, lu tu jel-jel sikit macam tu kan. Ya, nak cakap apa lagi? Sebab ada nak text sama Kemal dari korang Adam. So tunjuk. Jangan ditunjukkan. Ya, tahu dia pun chat aku juga. Dia tak baca lah. Ya. Dah lah. Cakap dengan Adam ni serupa aku cakap dengan batu je. Dia macam yelah, minta maaf korang sebab rambut aku sekarang ni dia berlupa mandi kan. Dia bengkok-bengkok sikit. Dia memang buruk. Biasalah tu kan. Okay, so sekarang aku dengan Adam sekarang ni berada di Dobi. Nampak? Betul tak? Dobi. Sebenarnya macam kita boleh je pergi dekat Hartamas pun. Janganlah. Tak. Aku bosan lah. Aku tak nak cakap aku cakap datang ke pelat aku ni dan macam I cannot speak English. Apalah. Mungkin itulah kerja dia, speak English dengan tak fahamnya tu nak makan lah, nak apalah. Dan sekarang ni untuk pengetahuan korang, dekat Kuala Lumpur ni memang hujan selebat-lebat yang mungkin. Daripada pagi semalam, malam semalam, pagi tadi dan sekarang pun masih hujan. Lepas tu kat Dobi memang ramai gila korang. Semua mesin full power. Lepas tu aku terpaksa tunggu dengan aku bawa Adamnya. Tetamu tidak diundangi pun datang sekali kat sini. ada orang tu chat ni kat mana? Alah, kat rumah. Pan. Oh, nak ajak baby pergi Dobi. Baby nak ajak Adam pergi Dobi. Mana ada, kita semua duster, okay? So terkuat pula cakap punya. Itulah cakap macam kau cakap dengan kamera je. Yelah, sebab aku kan tak pakai mic. So Mana mic kau? ada, malah nak pakai. Aku nak minta tolong korang jangan ke mana-mana. Korang kena stay tune dalam video kali ni, okay? Sebab apa? Sebab malam nanti aku akan bawa korang, kita sama-sama pergi ambil Ikmal ke dari apa? Ke KLIA. Dari apa benda kau ni? Ini cakap apa sekejap. Sekejap, susah sangat. Kita nak pick up Ikmal dia daripada umrah. So kita akan pergi ke KL kejap lagi dan pick up him. Ya, dalam pukul 10 malam nanti. Korang jangan ke mana-mana. Tunggu video ni sampai habis, okay? Dengan itu kita jumpa korang bila-bila masa nanti, okay? Bye-bye. Okay guys, so sekarang kita dekat dalam Dobi ni. Nama Dobi ni Dobi Boy tak silap aku, okay? Semua mesin ni, dua mesin ni rosak. Ni full, okay? Mesin yang kat sini memang full. Lepas tu dekat belah sana pun memang full. Aku kena tunggu kat belah sini lah kan. Dekat sikit Adam ada kat sebelah. Dia tengah berzikir katanya. Dobi ni memang kalau selalu aku datang KL memang aku selalu pergilah Dobi-Dobi ni kan. Tak ramai korang. Sebab kat luar sana memang hujan selebat-lebatnya. Baju aku tak adalah banyak sangat kan. Baju aku macam-macam gini ke. Biasalah. Untuk 16 kg mungkin okey. Sebab kat dalam Dobi ni tak ada Messi yang 28 ke tak ada. Paling besar pun tak silap aku 16 kg je. Yang paling besar lah. Dryer banyak kosong. Membasuh ni tak ada yang kosong. Sekarang ni dia nak petang dah pun. Bukan dia nak petang, dah petang dah pun. Sekejap. Aku apa?
6.13 korang. Ya Allah ya Tuhanku, aku pergi lobby 6 suku ya. Dah sampai awal lah tadi, cumanya ramai orang. Jalan alhamdulillah memang tak jam, cumanya ramai korang. Bawa Adam pun macam aku tak bawa orang kan. Dia asyik main phone je. Aku nak buat macam mana korang? So macam ni lah keadaan rutin Ilham Noor setiap kali nak pergi basuh baju dekat lobby. Tak kira kat mana, kat Kuantan ke, kat KL ke, kat Johor ke, memang macam ni lah. Cumanya kat Kuantan aku dah tahu banyak lobby kan. Kat KL ni aku jarang sangat, selalu aku pergi kat sini je lah. Aku stres betul dengan Adam Fonsai ni, kau tahu tak? Aku suruh dia pergi tukar duit. Aku lupa nak bawa duit kecil kat lobby ni, bawa RM50 sekeping. Lepas tu korang, aku suruh pergi kat kedai sebelah tukar, dia kata tak ada. Pergi sebelah kedai, dia kata tak ada. Lalai, aku suruh dia pergi Petronas. Patutlah baik semacam korang. Rupanya dia nak beli barang rupanya. Adalah tu, dia nak beli air ke jajan, adalah tu. Mula alasan dia beritahu aku apa? Dia migraine. Kat luar sana tu punya lah sejuk. Dia boleh cakap migraine, aku tak faham lah. So aku dah masukkan baju. Okay, baju aku memang dah banyak masuk dah. Lepas tu tinggal masanya untuk kita nak masuk ke token. Sebab aku kena tunggu Adam tukar duit, barulah boleh gerakkan mesin. Okay, ni lebih kurang dalam setengah jam. Raya lebih kurang setengah jam macam tu. Mungkin dalam pukul 7.30 atau pukul 8 baru siap. Balik lipat-lipat baju pukul 10 kita gerak. Okay, 30 minit korang. Ya Allah punya lama. Dekat Kuantan aku basuh lobby dalam 25 minit. Ini sampai 30 minit bhai. 30 minit dah. Dia malu keluar dengan aku sebab aku sekejap jerit. Sebenarnya aku macam dah nak sakit tekak korang. Aku dah macam nak demam pun ada, semua dah ada kan. Aku memang sangat teruja sekarang ni aku tengah teruja. Sebab apa? Sebab malam ni kita nak ambil ikmal. Nak ambil ikmal malam ni ya. Dia anggaran sampai dalam lebih kurang pukul 12.30 pagi. Kejap lagi aku gerak dalam pukul 10 kan. Betul 10, 11, 12, 12.30 tu mungkin dia sampai dekat Malaysia lah. Tak silap aku dalam 10 jam ke berapa jam tak tahulah. Daripada Arab Saudi ke Malaysia ni aku tak tahu. Cuma dia kata anggaran sampai lebih kurang 12.30. So aku gerak daripada setapak ni ke KLIA lebih kurang 1 jam gitulah. Okay, dah sampai awal sikit kita boleh makan-makan. Okay, sambil-sambil tunggu kemal tu kita boleh makan-makan. Kerja aku ni asyik makan je, 24 jam asyik makan je. Tapi badan tak besar-besar. Okay guys, so sekarang kita sudah sampai di KLIA 2 tak silap aku. Betul ke 2 ni? Sebab kita tak pernah sampai dekat KLIA. So sekarang kita satu keluarga dah sampai untuk nak ambil kemal. Okay, ibu ada, ayah tak ikut korang. Minta maaf. Sebab apa? Sebab tadi aku baru dapat information daripada kawan-kawan aku. Dia orang cakap kalau flight ni sampai dalam pukul 10 sampai 12.30, dia orang bukan turun-turun tau. Dia orang kena pusing dulu ke atas. Kalau ada banyak flight-flight yang dah turun, kena flight ikmal tu nak turun, tapi ada lagi pesawat-pesawat yang masih ada kat bawah. Dia orang kena tunggu kat atas. So lepas dah turun, bukan terus balik tau korang. Dia kena tunggu apa? Tunggu beg Yes, dia kena tunggu beg. Ni aku rasa sampai lebih kurang nak balik semula ke setapak ni lebih kurang dalam pukul 2 pagi tu baru sampai rumah. Ayah tak ikut sebab apa? Sebab takut lama sangat kan. Ayah aku boleh makan ubat, takut dia ngantuk, dia tak boleh ikut. So sekarang macam nilah, kita sudah sampai dekat KLIA. Kita nampak tak? Aku, ibu, kena... Mak aku ni tak habis-habis lah buat vlognya. Jalan dah lambat ni. Okay, ibu kena pegang tangan. Kalau tak nanti kan, baby dah ke depan, ibu kat belakang lagi ya. So sekarang kita kena cari kedai makan. Sebab sekarang ni baru pukul 11. Okay, 11. Dan nak tunggu ikmal dalam sampai pukul 12.30 dalam flight. Dalam sejam lebih lagi macam tu lah kan. Tu makan dulu. Makan dulu dek. Mak aku dia cakap makan dulu. Kita pun kena makan lah. Tapi tak tahulah dekat tempat ni apa, buka 24 jam tak kedainya. Ada tu depan tu. Dia tunjuk tu kedai kosmetik. Tu kedai kosmetik, kedai perfume semua. Dah, jadi baik dia.
Untuk pengetahuan korang, aku ni sebenarnya daripada hari tu lagi memang first time datang dekat airport ni kan. Sebab aku memang daripada dulu nak sangat datang dekat airport ni. Sebab aku nak tengok daripada depan. Besar ke airport ni sebenarnya? Tapi korang, lepas dapat tengok depan ni kan, memang besar gila. Allahu Akbar. Nampak tak korang? Kat atas ni. Uish, aku macam jakun korang. Jakun lah sebab jangan datang kan. Jangan datang. Tak tahu, aku tak tahu nak rakam kat mana sekarang ni. Ni kedai makan tapi macam dah tutup korang. Kedai Chef Wan ni. Mak aku malam-malam ni macam nak pergi jogging pakai baju macam ni. Sejuk. Agaknya sejuk sangat ke? Sejuk. Ya. KL dah 3 hari tau hujan. 3 hari dah KL sana. Jap, semula. KL dah 3 hari hujan. Tadi masa kita dalam perjalanan ke KLIA ni pun hujan reda. Memang 3 hari ni hujan non-stop KL ni. Tapi Alhamdulillah tempat kita tak banjir. Itu je. Bolehlah ambil Ikmal. Kita orang berdua ni sekarang ni, aku tak tahu. Perjalanan kita ni nak ke mana pun tak tahu sekarang ni. Okey? Tapi kat sini ramai. Malu juga aku. Rakam kat sini ramai betul. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat kafe Yakun Kayatus. Bermakna kita akan bertapa kat sini selama sejam lebih gitulah, ataupun 2 jam gitulah kita akan bertapa kat sini. Korang perasan tak tadi aku ada gelak kan? Tadi ada orang tu dia nak duduk. Orang tu tinggi tau, orang tu nak duduk. Lepas tu dia tengok meja kat sini macam ada kuning-kuning sikit tu kan. Dia tengok sambil dia tunduk korang. Dia tengok satu-satu meja, dia tunduk. Kelakor pula aku tengok kan. Tu aku gelak seorang tu korang. So sekarang aku tunggu mak aku order makanan. Lepas tu kita makan roti bakar je lah malam buta ni kan. Kita makan roti bakar je malam-malam ni. Lepas tu aku tak tahulah kita nak buat aktiviti apa dekat airport ni. Dengan nak pukul 12 dah pun. Lambat lagi pukul 11.30 macam tu lah. So kita nak makan kat kedai Yakun Kayatus. Aku panggil Toas. Kalau korang datang airport ke kan, kalau korang rasa macam bila makan kat mana, cari Cafe Yakun Kayatus. Kat situ dah tempat Ilham Noor dan Ikmal Noor makan, ya. Guys, itulah nama kedainya, Yakun Kayatus. Okey. Tempat ordernya kat sana. Mak aku tengah order kat sana. What up gang? So sekarang kita dah dapat satu berita daripada Ikmal dah sampai di KLIA sekarang ni. Okey, so korang mesti terkobar-kobar kan, Mana Ikmal? Ikmal sekarang dia baru mendarat. Mana mak aku? Mana mak aku? Duduk lagi rupanya. Dia baru lepas mendarat. Okey. Lepas tu dia kena tunggu beg dia turun daripada apa tu? Macam lori, tak tahulah. Lori ke apa benda ke tak tahu. Kena tunggu beg dia turun. Lebih kurang masa 1 jam lagi. Lepas tu barulah kita boleh bertolak daripada sini ke setapak semula. Lebih kurang 1 jam macam tu. Ni sekarang dah pukul 1 minit pagi ya. Jom. Sekarang aku nak pergi tandas dulu, okey? Sebab kita tak dapat nak jumpa Abang Kemal lagi kan? Betul tak? Kita tak dapat nak jumpa lagi Abang Kemal. Kita nak pergi tandas dulu, nak buang air besar, hajat-hajat kodok semua tu kan. Lepas tu barulah kita boleh pergi ke bawah untuk ambil Abang Kemal. Okay, so sekarang nanti Ikmal dia akan keluar ikut sana tau, okey? Dia akan keluar ikut sana. Macam aku selalu tengok dalam TikTok tu kan, orang balik daripada mana-mana umrah ke overseas ke mana-mana kan, dia akan lalu kat situ tau. Lepas tu kita pun lambai. Abang Kemal begitulah. Tapi ni orang balik pada umrah kan. Sekarang Ikmal tahu dekat mana ni. Kat dalam aku punya phone kata nak dekat lah, tapi tak dapat muka lagi, okey? Sekarang ni aku dengan ibu tengah menunggu betul-betul dekat depan pintu. Ikmal nak keluar, tak tahulah, takut salah pintu lagi kan. Ibu memang dah tak sabar dah, dia nak buat vlog kan katanya kan. Dia dah stand by kamera, nampak tu. Dia lagi awal daripada aku buka kamera. Okay, so kita tengah menunggu kedatangan dan ketibaan Ikmal Noor. Okay, ramai pula orang kat sini. Tapi sekarang ni aura-aura orang balik umrah pun tak nampak lagi sekarang ni. Itulah, perut dah sakit nak terberak ni. Masih tak jumpa Bayang tak nampak. Bayang pun tak nampak ni. Jejak tahu dah. Jejak ni tahu dah dia ada di sini dah. Tapi tak nampak lagi.
Yelah, masih tak nampak. Sama tak apa. Kita sama-sama tunggu ya. Salah dik. Ingat ke kembar panggil kakak. Macam orang lain belakang. Ingat kembar panggil kakak. Tak, sekarang ni kan, aku geram betul ni. Masih tak nampak orang ni. Tak nampak jubah pun tak nampak sekarang ni. Kan? Orang lain pula yang sambutnya. Tampak lagi. Ibu dah tak sabar-sabar tu nak rakam dah tu kan. Ketibaannya nanti, okey. Nanti bujuk itu. Adik gitu. Tak, dah mengantuk ni mata ni. Mengantuk. Baby tak mengantuk pun lagi. Dah kena kopi pun mengantuk. Apa? Dah kena kopi pun mengantuk. Agaknya mengantuk ke? Okay, so tak apa. Sekarang kita tengah tunggu lagi, okay. Daripada berdiri ataupun kita nak cangkung. Okay, aku dah nampak kelibat orang pakai tudung dah sekarang ni. Nampak kelibat pakai tudung baru, okay. Okay, masih tak nampak lagi. Aura umrah tu tak ada lagi kat sini. Okay. Mak aku dah gitu dah, nampak. Mak aku dah silang tangan dah tu. Ya. Okay. Kita akan tunggu sama-sama daripada atas ke bawah, bawah ke atas, okey? Rindu ya amat. Walaupun 10 hari dah macam 2 bulan. Okey. Macam setahun dah. Macam setahun. Tapi 10 hari sekarang sekejap kan, Puan? Dia tinggal dia. Memang sekejap, tapi kita menunggunya lama juga. Agaknya lama ke? Ketiak ni dah gatal ni. Jap garu jap. Nanti Ikmal keluar ikut pintu ni tau korang. Dah keluar ikut pintu ni, kan? Tapi kelibat pun masih tak nampak lagi. Okey. Beg pun dah 8 tahun dah, kan? Beg dari kargo tu lambat sikit. Memang lambat. Kalau Ikmal cakap aku lambat kan, kargo tu lagi lambat. Kalau aku 8 tahun, dia 10 tahun. Lamanya aku sakit perut. Nayaya. Tak tadi. Mana Abang Kemal? Tadi aku tengok dia nak sampai kan. Lepas tu orang lain yang keluar lagi. Aku nampak orang pakai nikab je kan. Dia nak tu keluar tu. Orang English. Kalian cakap semua orang English. Iyalah orang English ni. Kita ni nak orang Melayu, nak tunggu orang Melayu datang je. Okay, so sekarang kita kena tunggu lagi ya. Sekarang nak masuk ke 2 dah. 2 pagi tu tak? 2 pagi. Nanti aku yang kena drive. Okay. Many hours later. Anak saya? Paling awal keluar. Paling awal. Salam lah. Ni fan-fan saya ni datang. Ada kamera lagi. Nak salam. Keluar beg. Orang lain tu tengah tunggu. Ya. Dah. Ni Zamzam beg dah. Ui, baju dia. Oh, kena tunggu sana dulu Ikmal dah, alhamdulillah dah selamat sampai di depan mata kita orang ni. Orang pertama keluar Orang pertama keluar. Nampak tak? Ni dapat apa pula ni? Nampak tak? Kasih Okey, sekarang Ikmal dah dapat hadiah. So sekarang di mana kat sini je. Dekat sana orang lain. alright. Okey, sekarang Ikmal dia tengah macam ke kanan, ke kiri. Oh, depan aku macam tu je kau. Jauh hotel ni Kita apa nanti dah sampai rumah nanti kita try interview dulu okey. Sebab sekarang ini aku tak boleh nak cakap banyak-banyak sangat, okey. Jadi macam tak shock macam tu. Dah sampai rumah nanti kita interview dia, okey. Bye, jom. Okey, sekarang Ikmal dia letakkan barang dia dekat sana untuk malam nak buat troli ni turun. Okey, lepas tu kita akan jumpa korang di rumah nanti, okey? Doakan kami supaya selamat sampai di rumah. Bye-bye.